Dan dia terus pusing motor nak keluar daripada tempat situ. Okay, tiba-tiba dia dengar suara ada orang jerit. Bang! Assalamualaikum, selamat datang ke Seismik Seram. Okey, untuk tahun ni kita kembali dengan Seismik Seram. Ya, Domi. Sebab last year saya dah janji kita akan bawakan setiap kali episod baru ni mesti ada tetamu yang hebat. Saya rasa rare kali ni. Sebabnya cerita ni sendiri sebenarnya daripada POV orang tu. POV orang itu. Tapi apa genre kita lah? Biasanya kita akan bawa genre-genre lah. Genre kita bawa pasal rider lah. Ni bukan ride motor Ini adalah food rider. Food rider. Food rider sendiri. Banyak cerita kan. Sebab kawan, kita tengok diorang ni selalu hantar makanan. Orang fikir hantar makanan ni alah tak ada apa-apa kot. Kau kena waktu malam pula dia hantar makanan. Mesti ada kisah. Baru-baru ni saya ada tengok Izzah. Ada satu video yang saya tengok. Dia nak hantar makanan. Lepas tu dia dah sampai tempat tu, dia macam salah ke apa tahu, orang yang pin location tu salah. Tapi ada satu makhluk yang dalam video tu dekat betul hujung jalan tu. Lepas tu dia tengah patah balik, tengah cari jalan balik. Memang seram. Nanti saya boleh masukkan ada video ni. Kita masuk klip tu. Boleh masukkan. Memang seram. Salah pin maksudnya. Dia salah pin. Customer tu salah pin. Boleh jadi macam tu. Jadi tu yang kita nak tahu tu, macam kebanyakan yang saya tahu rider-rider ni dia akan jumpa masalah tu lah. Salah pin lah, ternampak lah. Tempat tu sebenarnya tak ada lah. Tak ada lah. Kadang tiba-tiba dekat kubur lah dia punya location hantar tu. So cerita yang kita nak buat kali ni cerita pasal rider hantar makanan. Jadi bukan daripada kita punya kisah. Kita ada bawa seorang ni. Ini dia. Kita persilakan. Yap, rider MACD kita. So guys, thank you for inviting cakap shit. Orang putih. Rupanya for rider doang Bagus. So saya Yap. Saya food rider untuk dah nampak Okay. So saya nervous juga ni sebenarnya. Tak apalah. Nervous. Borak je. Okay, kita borak je. So hari ni saya akan share banyak benda. Ada benda berlaku? Ada. Nak tahu kita kena tunggu sekejap lagi. Dia bagi teaser. Baik. Sebab sebenarnya kita memang dah lama sangat nak cari rider food ni. Sebab kita memang tahu rider memang ada cerita. Rider memang banyak cerita tu. Banyak cerita. Lagi-lagi malam. Dia bagi malam pula. Kau simpan dulu cerita kau. Aku nak kita mulakan ni Izzah. Dengan cerita pertama ni maybe saya bacakan lah. Sebab aku ada tengok juga dekat website, ada orang-orang rider lah yang sharekan cerita-cerita diorang. So kita mulakan dengan cerita pertama. Pengalaman aku jadi rider ni tak adalah remarkable mana. Tapi ada satu kisah menarik yang aku boleh share. Ada satu bukit di KL ni. Jalan dia naik turun. Dan sepanjang jalan tu ada guard house. Setiap malam, rider yang lalu akan nampak seorang guard berdiri dalam salah satu guard house. Tapi yang peliknya, lepas rider lalu, bila toleh balik, guard house tu kosong. Satu malam, seorang rider tanya guard di hujung bukit. Guard tu jawab, guard house yang kau cakap tu dah bertahun kosong. Tak ada orang jaga. Tapi sampai hari ni, rider-rider masih nampak guard tu berdiri setiap malam. Aku rasa itu memang tempat dia kot. Itu memang tempat tu, orang kata penjaga lah penjaga dia. Masalahnya setiap malam dia nampak guard tu ada je. Ada. Tapi guard yang satu yang ke hujung tu cakap tak ada pun. Guard tu memang dah lama kosong. Adakah guard pertama tu ke belakang borak dengan dia? Adakah lain macam tu. Adakah guard yang cakap dengan dia tu pun bukannya orang? Betul. Betul. Boleh jadi. Dia ada plot twist dalam plot twist ni. Tapi dia ada cakap tadi ramai rider yang lalu nampak guard tau. Tapi bila guard tu yang guard yang satu lagi cakap tak ada pun, sebenarnya dah kosong dah tempat tu. Depan tu dah pondok tu dah kosong dah pun sebenarnya. Maksudnya aku rasa pondok tu sendiri memang seram. Something lah. Memang seram lah. Pondok tu ada ke tak ada, aku tak tahu. Betul, boleh jadi. Jadi. Tapi korang pernah dengar kisah Bukit Tungku? Yang aku tahu ada. Itu satu. Cik Izzah pun Izzah ada dengar? Alhamdulillah tak lalu. Aku pun tak lalu juga. Sebab aku tak berani. Sebab dah tahu cerita kot. Sebab dah tahu cerita. Sebab memang orang kata ada perempuan berkebaya merah kan. Dia duduk tengah jalan. Dia duduk tengah-tengah jalan. Jadi
Itu yang diceritakan lah dekat Bukit Tungku ni lah. Kau pernah masuk Bukit Tungku as a rider? Of course ada. Sebab belakang tu ada kafe. Tapi kena ke dalam lah. Kena lalu Aswara. Baru jumpa. Tapi kau tak ada apa-apa yang dekat Bukit Tungku ada Tak ada, just mengilai tu pun daripada TikTok lah tengok. Ada footage tu? Ada. Orang tu dalam kereta. Orang tengah kita tengah borak-borak. Tapi berdoa-doaan lah. Betul. Aku rasa aku pernah tengok video tu. Lepas tu tiba mengilai. Member pun kelang kabut start kereta belah. Tak, sebenarnya dia mengilai nak bagi tahu tu tempat dia. Kau duduk sebab apa? Ataupun tak ada kawan kot. Mungkin. Okay, tu cerita intro tu. Cerita intro. Okay, kau punya pengalaman. Saya Selitkan. So saya ada satu cerita ni pasal apartmen lama di PJ. Di mana? Apartmen lama di PJ. Okay. Apartmen tu betul-betul sebelah kubur. Sebelah kubur Okay. So semua rider tahu tempat tu seram lah. Seram sebab setiap kali kita nak hantar makanan kat situ, customer mesti cakap, abang sampai dulu baru saya turun. Selalunya kita orang order, dia akan tunggu dulu. Okay. Ataupun kita naik atas. Tapi selalunya orang turun tunggu kita. So kita just bagi je. Tapi ni dia pesan awal, abang sampai dulu baru kita turun. Kenapa tak tahu lah. Tapi kita tahu lah tempat tu seram. So ada satu hari tu saya kena hantar kat situ malam, time tu pukul 1. Okay lah, kena lalu kubur semua. Tapi yang tak best bila saya sampai tak ada, memang tak ada orang dekat bawah. Tempat tu senyap je. Bangunan ni pun saya tengok macam dah lama lah, memang lama lah. So saya pun tunggu dekat bawah tu. Bila saya tunggu kat bawah tu, saya pun buka helmet lah. Dekat 10 minit lah. 10 minit agak tunggu orang tu. Aduh, kena sidai. Okey lah, tak apa lah. Okey. Tiba-tiba saya dengar ada orang jalan tapak kaki. Saya pun tengok lah, ada orang tu. Saya buka helmet, saya pun pusing ambil makanan. Bila saya ambil makanan tu, saya angkat keluar, saya tutup beg. Bila saya angkat kepala, hilang. Dia hilang. Tapi nampak orang tu? Nampak. Saya nampak ada orang lah tengah berjalan ke arah saya. Tapi tak tahu lah, perempuan lelaki tak nampak. Tapi ada tubuh, macam nampak tubuh. Sebab nak laju kan. Nak laju. So bila saya angkat keluar makanan, angkat kepala memang dia hilang. So korang rasa apa? Tak tahu lah doh. Tak tahu kan? Tak tahu. Okay. So saya pun letak makanan tu atas motor saya, dekat bakul lah. Tunggu lagi 5 minit customer tu sampai. Saya pun bagi lah makanan kat dia. Lagi cepat apa lah. Siapa lagi. Saya pakai helmet, saya start motor, saya balik. Bila saya balik tu, of course lah lalu kubur. Lalu kubur depan sikit ada pokok besar. Bila saya tengok ke arah pokok besar tu, saya nampak orang tadi. Aku nampak orang tadi. Tentu aku tengah laju, tapi aku slow sebab aku nak confirm balik orang tadi ke tidak. Bila aku slow, aku pusing. Aku kena mata. Tengok, aku fokus. Hai, tak ada muka. Apa lagi? Aku pusing depan. Speed lah. Speed balik. Tapi saya tak terus balik rumah. So itulah order saya. Saya pun berhenti power station. Saya lepak lepas tu bos saya balik. Bila besoknya saya bangun, saya demam. Demam. Tak masak tak ada muka ni. Ya tu. Tak ada muka gila. Tak ada muka. Dia sebab dia saya dengan pokok tu tak jauh. Tak jauh pun. Tapi dia muncul tu sebelah pokok ke depan ke? Sebelah. Dia betul-betul sebelah pokok. Sebab tak ada muka kan? Jadi dia tengok macam ni lah. Tapi tak ada muka. Cerita pasal pokok ni, saya teringat ni ada kisah rider. Pasal pokok juga. Apanya? Adalah kisahnya ni, nak kena baca. Okay. Dia sebab benda ni jadi kat pokok. Baru teringat ada kisah seorang rider ni pun, kes dia lebih kurang sama juga, hantar makanan lalu kubur. Bing kau berani kan? Tapi bukan first time ada je orang yang pernah hantar makanan betul-betul dekat kubur. Location tu kat kubur. kubur. Okay, aku dah dengar juga kes tu tau. Macam tiba-tiba dia hantar kat kubur. Adakah itu prank? Ada setengah orang cakap saja prank. Orang macam orang saja nak dajal lah rider ni. Tak mungkin sebab orang tu dah bayar.
Betul juga. Satu lagi takkanlah orang tu kalau dia nak pin location, dia kena pin location yang dia ada dekat situ kan. Ya, sebab kadang-kadang kan maps tu boleh besar kan. Mana satu exactly. Kadang-kadang nombor dalam maps tu pun ada, macam nombor rumah ke apa kan. So takkanlah kat dalam kubur. Tapi aku tak boleh nak terima kau nampak muka. Mula aku dah takut lah. Kau sambil kau bawa tu, kau pusing, benda tu senyum kat kau. Tapi ni tak ada muka tak ada muka. Aku dah bayangkan tu tadi. Tak ada muka. Dia tak ada muka terus Okey lagi dia dekat pokok. Kalau dia duduk belakang gua, aduh. Ada dia duduk belakang saya kan. Tak boleh. Kalau kau tengok cerita kita orang sebelum ni, kita ada bawa kita punya guest sebelum ni lah kan. Pasal motor ke, dia bertengah naik motor, tiba-tiba dekat dia punya side mirror tu bungkus. Zul Syadri bungkus. ada pocong ikut ngam je kat dia. Duduk belakang. Belakang. Macam mana pocong tu duduk belakang ah? Tak, dia bukan duduk. Sorry, dia bukan duduk. Dia diri tegak aje kat belakang. Dia berdiri. Yo. Kau tak pernah kena? Tak. Belum lagi lah. Belum lagi. Tapi tu aku rasa tu cerita yang kau paling ingat lah sampai sekarang Ingat sampai sekarang. Ui. Dia datang kat aku, lepas tu dia hilang. Betul ke? Dia hilang mula. Tak kelakar tu. Tapi sebenarnya orang yang sebenar yang order tu dapat tak makanan tu? Dia datang Dia datang. Dia pun dah tahu kan. Sebab tu dia suruh kau tunggu kan. Dia suruh aku tunggu. Dia ambil makanan cepat-cepat dia belah. So dia dah bayar online kan. Dia dah bayar dekat apps kan. Ya. Cepat-cepat dia belah. Aku pun apa lagi. Aku cepat-cepat aku belah. Tak ada yang aku nak lepak situ lama-lama. Tak ada. Okay, sebab cakap tadi pasal kubur, pokok besar. Ni Food Rider ni pun lebih kurang kisahnya. Lebih kurang So ceritanya macam ni. Kalau korang nak tahu, adalah satu kawasan ni yang Wiz selalu suruh ikut jalan ni sebagai jalan shortcut. Lagi-lagi kalau time jam ke, petang-petang nak balik kerja kan. Kau pernah dengar tak KL Hokkien Cemetery, Kuang Tong Cemetery, dekat Bukit Seputih. Dekat Seputih, Jalan Seputih tu. Okey, ni dekat juga kalau kita contohkan nak pergi daripada jalan Mid Valley tu. Jalan jalan kiri kan? Ambil kiri ke belakang. Ke belakang tu. So sebenarnya kawasan ni adalah tapak perkuburan Cina yang lama. And kalau korang perasan, kawasan tu tapak kubur ni memang luas tau Mei. Paling luas dekat dalam KL. So kalau ambil lalu jalan tu lorong kiri kanan, memang kubur mat. Dia bukan kubur baru, kubur Cina lama-lama mat. So kalau korang lalu daripada jalan Syed Putra ni yang Mid Valley tu nak ke jalan Iskandar, so kalau jam je West mesti suruh korang lalu sini. So kalau korang ni jenis jalan time-time malam, time-time senja, boleh bayang lah betapa seramnya kalau korang lalu kiri kanan tu kubur. So abang ni Food Rider ni lah. Abang pernah lah lalu kawasan kubur kat jalan ni. So masa tu nak hantar delivery dekat area Taman Dusun Bandar dekat Jalan Belami. So mestilah lalu shortcut kan. So masa tu dalam pukul 5.30. Tak adalah nak kata malam sangat. Nak senja pun belum. Sebab nak cepat punya hal, abang tak fikir lah. Memang redah je lah lalu tepi kubur Cina tu. Nak cakap jalan tu memang sunyi. Sebab masa tu bukan hari kerja, hari Sabtu. So tak adalah kereta lalu sangat kat sini. Mula-mula masa masuk je kawasan kubur tu, abang press motor okey je, steady. Konon nak tunjuk hebat lah. Tak ada apa pun. Tak lama lepas tu, lalu je bawah satu pokok. Lebih kurang. Apa bawah satu pokok? Dia lalu dekat bawah ada satu pokok. Dalam kawasan kubur tu kan ada satu pokok besar. So dia lalu je bawah pokok tu, tiba-tiba motor dia berat. So dah pulas, macam makin lama semput motor tu. Memang berderau lah time tu. Abang fikir aku nak keluar je dari jalan ni. Aku tak kira dah nak hantar makanan ni. Lepas tu aku caw. Tak lama lepas tu lepas je dia dah lepas pada pokok tu, motor okey. Cuma masa dekat pokok tu je motor tu macam semput. Time tu pula tak tahulah apa pasal aku pergi pandang pula lah cermin sisi. Korang tahu tak apa yang aku nampak? Korang cuba bayangkan, kat pokok tu ada dahan tau. So masa dekat dahan tu, aku macam nampak daripada cermin sisi tu ada benda macam tergantung, bergayut dekat dahan tu, warna putih. Onti lah. Tak tahu, wallahualam. Okay, dia cakap benda tu elok je bergantung, bergayut. Dia macam ada seolah-olah angin, kain kena tiup dengan angin. Tapi dia tahu tu bukan kain, sebab benda tu panjang. Sebab pokok tu tinggi. Jadi aku pun fikir, sudah, kau jangan macam-macam.
tak fikir apa, aku pecut terus daripada kawasan tu. Nak kira 10 minit jugalah aku try speed sampailah aku berjaya keluar daripada kawasan kubur tu. Dan kira itulah last aku lalu lagi. Memang tak lah. Lepas tu aku taubat terus. Takkan lalu dah jalan dekat kubur tu. Sebab ceritanya memang tak cukup tanah abang lari time tu. Itu kisah. Okay, tapi janji yang selamat makanan sampai makanan dia baru nak hantar. Makanan Baru nak hantar, dia lalu shortcut. Kalau kau kena macam tu Jap, kau masih nak teruskan perjalanan bagi hantar makanan atau tidak? Kalau aku jalan kaki ke laju, buat apa aku naik motor? Tak ada, maksudnya kau dah kena ni, dah nampak apa jalan je. Jalan je. Itu benda normal lah untuk rider-rider. Okey, normal lah. Jalan je lah. Kita jalan. Orang cakap jangan pandang belakang. Tapi back balik kan, macam itu je ke pengalaman sebagai food rider, kena kacau yang tak ada muka tadi? Tak ada, banyak lagi. Ada banyak lagi sebenarnya. Saya ada lagi satu story lah. Tapi ini daripada kawan saya. Cerita macam ni. Cerita ni jadi satu malam. Dia dapat satu order ke kawasan Sungai Penchala. Sungai Penchala kawasan tu memang dalam, sunyi, hutan pun kiri kanan. Order dia pula pelik. Satu je, large ice latte. Ayuh, nak minum air kopi. Satu je. Okay, so bila dia pergi kat situ, dia dah sampai kat lokasi tu. Okay, lokasi pesanan tu sebenarnya dekat rumah lama yang lama ditinggalkan. Kiranya memang dia nampak kayu semua memang lama lah, tak ada orang duduk lah. So dia pun terus tak sedap hati, dan dia terus pusing motor nak keluar daripada tempat situ. Okay, tiba-tiba dia dengar suara ada orang jerit, Bang! Kat sini. Okay. Gila. Kau bayangkan kau pergi kat rumah tertinggal, kau pusing, ada orang pergi, Bang! Muka, tubuh tak ada suara. Suara je. Suara je. Dia tak nampak lagi orang tu. Okay. Tapi sebab dia dah tengok kan, tak ada orang. Lepas tu dia ada orang bang. Bang apa? Okay, so bila dia pusing, daripada jauh belakang rumah tu ada orang lari. Orang tu lari ke arah dia. Kalau aku dah lari lah. Ya, aku dah pecut lah. Aku dah pecut lah. Okay, member aku tu pun ingat akan rompak. Dia nak perah. Tapi aku pun tak tahu kenapa dia berhenti. Rupanya lelaki tu kereta rosak. La ilaha illallah. Jadi ni orang lah. Kereta dia rosak berapa meter daripada rumah yang lama tu dekat belakang. La ilaha illallah. Tapi pelik. Kenapa belakang rumah? Bukan depan. Sebab jalan je satu je. Kenapa belakang? Tu benda tu kan. Itu pelik. Tali dengan aku ni. Tak ada. Dia order ais latte. Lokasi kat rumah tertinggal. Yang lama ditinggalkan. Tengok tak ada orang, member pun pusing. Bang. Berlagi. Uish. Okay. Kalau aku boleh lah. Ya. Aku lagi lah. Ya. Tapi aku rasa dia perah, tapi aku tak tahu kenapa dia berhenti. Mungkin dia ingat tu betul orang. Okay. Tapi kalau fikir logik balik, kenapa belakang rumah? Ya tu. Kalau saya tak ada, saya lagi. Lantak kau lah. Kereta kau rosak ke apa, aku ais latte je pun. Ais latte dah aku caw. Tak apa, aku bayar. Tak apa. Ais latte pun. Sorry, aku nak tanya dia punya SOP ni kan. Contoh kalau kau dah hantar makanan, kau tak boleh kau letak je. Tak boleh. Kau kena bagi kat orang kan. So kalau kita letak, benda tu hilang, kau dia kena komplain kan? aku kena. Lepas tu rider kena tunggu kat kan. Rider kena tunggu. Lepas tu yang pelik dia cakap kereta dia rosak. Kenapa tak bagi towing? Aku rasa kan dia tunggu kat belakang rumah tau. Tapi dia tengah tunggu tow truck. Sebab tow truck tak nak masuk. Kalau macam memang kau tadi yang hantar makanan pun tak lepas nak masuk sampai ke belakang, so tow truck pun tak boleh nak masuk. Faham. Itu antaranya aku rasa. Aku rasa tu betul orang. Husnuzon kita husnuzon tu. Betul lah. Dia order ais latte tu. Penat nak nunggu tow truck. Betul. Tapi cerita memang kau ni memang ada pusing-pusing sikit lah, unexpected lah Sebab mula macam seram. Dah seram abang-abang dah lari. Yelah tu dia pergi lari masalahnya Itu yang seram kot. Yang lari tu sama bang-bang daripada jauh. Yang seram itu sebenarnya. So lepas aku dengar cerita memang kau ni, aku macam teringat dekat TikTok ni aku ada tengok satu video.
Sebab MACD ada keluarkan TikTok drama. MACD ada TikTok drama? Ya, MACD ada keluarkan video dekat TikTok. So dia cerita dia macam pasal seram, pasal lawak, cerita-cerita besar unexpected macam cerita memang kau ni lah. Okay. So aku teringat tu. Uish. MACD ada keluarkan TikTok Maksudnya drama. boleh layan lah ni kan? Boleh layan. Tengok tu Boleh drama layan. dia. Lagi baik kita layan sambil minum ais latte. Sedap juga. Perkena ni. Betul. Perkena mac chicken. Alamak. Order pula tukang ambilnya Yap. Boleh tengok sekali. Tapi boleh ais latte tetap number 1. Number 1 lah. Okay, Yap, aku nak kau yang hantar Yap. Aku ni lah, aku pin dekat kubur ke apa. Janganlah. Jangan. Tak ni. Pin kat kubur mesti make sure ada pokok. Itu lokasi dia. Aku rasa kalau keluar nama korang dua je, aku tinggal je. Aku letak, aku campak, aku tinggal. Tahu-tahu dia tu ais latte je. Wah, tak boleh. Okay, rasanya itu saja Iza untuk video kali ni. Kita dapat sikit insight daripada rider kan. Ya. Maksudnya POV dia sendiri, POV Yap sendiri sebenarnya. Yap dengan kawan dia tadi. Ya. So Yap, terima kasih banyak Yap kongsi cerita pengalaman kau. Sama-sama. Saya nervous lagi ni. Masih nervous. Okay. Rasanya itu saja untuk video kali ni Zah. Ya, dan mungkin kita akan tunggu untuk next episode kita bawa tetamu mana pula. Yang penting setiap 2026 ni kita bawa artis-artis pula ke mungkin next yang macam kerja-kerja yang macam kerja rare ni kan. Korang mungkin kalau nak join boleh komen kat bawah macam biasa. Jangan lupa like, share and subscribe Seismic TV. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi Seismic.